Allah Roza lah nak kerajung ah. Roza! Hang yo alu sedih ni. Roza! Aku ada sapu langkang aku pejai. Tinggi hari mau ngapau ni leh. Sanang lah tak pejam pak dia nak. Oi, sanang utang eh. Mengang petang kau siang jaguang. Ayam deh ma, ayam den. Ayam den dalam kandang nomor 3 ma. Malam-malam ya. Ayam deh ma. Ada sakit ah. Ya lah nak sakitin. Ayam deh ma, nang kandang nomor 3 bakal sampai kosongnya. Ya. Ayam deh ma, ayam deh ma. Ayam. Yo. Nggak tahu nah. Ikut jalan deh, nang kerajung ah. Nak ada orang lain nang kerajung deh. Nang kerajung ah. Kelamaan dia yang saya doang ah. Pitih dia tak kurang lagi kang deh. Ayam dia nang maliang deh. Nggak tahu dah nah. Cari kasihan jual ya den. Cari gili, japun ayam deh. Duduk lang ai, jago. Nggak tahu nah. Duduk lah bisa potong luar ah. Nggak ngerti ah. Duduk lah, duduk. Kalau mak dia yang kerajung. Kalau mak dia yang mana dulu nang. Su. Dia nak kemarin lipat petang lah hang kita yang kemarin aja kerajaan sekolah kan ada perlu dan di data dah. Payah kena ada mangka-mangka ha. Payah kanina ada tak perlu data, tak butuh data tu dah. Ku data rek rumah so. Rumah kan bangkalai so. Itu salah pak kata bangkan lai rumah den. Iko tu bantu rek rumah ko ha. Ada rumah pak. Yo. Masih pak. Rumah kau sibuk saja pak. Masih pak. Dah nak bah. Ndak kira masih pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia pak. Ku rumah kau sibuk saja pak. Itulah. Kami minum apa pak? Kopi, teh, sirut, air putih, air karu. Air putih tu lah so. Ku naik tu sama buang dah kan. Oh, air putih. Iyalah ada nak muara senang pak. Baik. Oh, iyo kau lah. Yo. Kalau kau tak tiap dan pertama kalau bantu kau pertama dan dulu kau mah. Iyo kau dapat iyo pada itu pak. Sampai dia nak peduli ke pak. Sebanyak kurang ampun dia nak manju apa ni terduduk pak mau kini apa ah. Tu bakal berang-berang kasar. Itu lah pak anak den. Nganya. 3 kandang ayam den. Nan 2 lah tetek isi. Tipu nan ciak dan singkon abeh. Lado tinggal kat siku leh. Yo bulu-bulu yo bawa tu ha. Nak kemangka dan cepat dah. Oh. Kau pak dia lain bola buah kadang tu kau gak kalau nak sti. Pijam pak catat lah namanya kemarin pak nak jadi dan lepek gagal dah kan. Mana itu dia? Tu mana kau lepas ya? Nak tentu kau mapai ni sudah bisa foto ada kemalu lah hilang gak ada. Nyo anak tu nak boleh berang-berang dia so. Nak beli barang-barang baca pak gak. Ianya sedang masuk pertumbuhan nah. Kalau di belang-belang mana kau membalik ampere meko awak nanti ayo sebagai orang gae. Yut dangan ada pak deh. Jual nak tagang parut dengan pak je dalam niat lah sampai lah keluar tagang je niat dia nyua. Papa nak pak ki pak sate gaknya gak. Kena ndak seorang barang menyati. Itu dah so. Ha. Dah lapar dah ke Pak Wali tu deh. Lapor Pak Wali, nan apa lapor Pak gagal kan rumah dia enggak tahu nak dia berapa? Ndak lai, kau lai dan usulan kau ke Pak Wali. Tua lai capek carinya gitu deh. Tapi namu anak dia jadi kadu lah perangai lah nak Pak. Ndak. Dia lai kadian sama tingkahnya. Pokoknya kau aja lah kan anak kau deh. Deh. Dah dapat apa sebagai dia Pak mau dah itu saja Pak. Kau masuk kau kasih mana kan mungkin dan Pak itu baru kau masuk. Tapi Pak dan bahasa lamu nak minta Pak tu dah malah sama ngeluar lah. Ikut lah dan lapar deh. Deh, makasih deh Pak. Deh. Masuk. Ya Pak, makasih Pak. Angek bulan leh. Hoi. Ya dah.
Ang linden. Dah ada juga dah. Ha? Dah ada juga dah pon sawah dah. Weh dah. Dia nak ada apa pon dah. Dah ampun dah. Dah. Dia nak ada cari-cari dah. Macam-macam. Dia mengada dah. Awak dah dengan kadu ke mak dia ko. Tak ada dengan kadu ke mak dah lu. Dia nak adu ke dia ko. Awang. Ada kadu ke mak. Awang. Anak nak saulah perangai. Kekan lah dikekan. Perangai tu dia. Otak. Dia nak nyonya apa di sawah di siapa dia nak tak ah. Ya apa-apa malah kang. Cari lah sawah kemudian ha. Ada nanti ya lah gaek seorang mencabu-cabu lah sawah yang nak dia lah salan. Bokok dia dek salan. Mana ang dia salan? Laiku gaya mencabu-cabu lah sawah lah dah. Ada ni kata-kata modeko dia nang kadung kamak dia nama dia bagak pada tek lemah. Tuan nak dia lah kadang berang. Akhirnya je pun mang nu lah. Dia nak takut dia mang. Bagak mang dia bagak lah dari mang lah. Bawa mang apa lagi? Patutlah mode itu anak. Dia pun dah nama ngadu ke mak ke biarlah ngadu je Pak Jorong leh. Anak semua indik sama sing kira. Hai, baru ngoja leh. Aja leh. Dia kan je pun mang. Bawa kemari mang. Ampe mang takut dia dah. Bawa kemari mang lah. Mau Pak Jorong? Baik kata pek lah se. Mana Mas? Dia siapa anak lasuh ko Bayu jayanya Pak Jorong ah. Dek banyak. Dia nak nama dia masuk dalam sawahnya kecil dia mak gunyu. Tak tahu dia. Dia nak tu mencari-cari ginyu tu. Cuba cak maknya. Dia mengadu ke maknya. Siapa nama dia? Dia amak dia bagak pada nyu sana. Malah dia mengadunya. Oh itu panjang urusan kau tu. Panjang urusan Wiko. Bayu na jaya gini Pak Jorong ah. Tak dia kadung ke mak dia nah. Tak dia lah. Kau selesai kena. Ini lah buang-buang kecil sampai orang mak dia suruh bawa satu sampai orang ni bagak lah lasu Pak dia. Ampek. Ya enggak dia sampai anak dia. Amak dia tu ah. Lasu ko yo kurang jauh na ndama do amak jo anak samuan satu. Pak Jorong tolong cari Pak Jorong. Dia lah jadi king kau. Dia nak jati-jati udah ko nak lama tu. Pak Jorong pulang Mas tu. Kau lah kau siarak gadang lah dan jurang lah. Lah perangai anak dan. Lah nyecabu lah nak orang lah sawah. Assalamualaikum. Pak. Alah selesai saja dah kena nak. Lah waduk dengan kau balik tadi. Betul? Itu cuman ada masalah Cik So. Masalah aja lah gah. Ada lah mambek dan jalan tadi mengadu mencari perangai anak kau. Bacanya. Oh nyu tundun nyu ke sawah dekat anak kau Ciknya. Dia nak nampak ini adalah bakupang-kupang Pak dan anak dia nak nampak dan balap anak dia Pak Jorong salahan. Nak mungkin ulah tu kau betul dah So. Ya dia tak lah do bukti ni dia tu mengareng-areng lah dia tak ada nak. Nengkok modeku nak modeku perangai kau dua beranak nak dapat kau bantu ada rumah dah So. Jangan sampai tak dapat Pak. You lagi deh. Wajar lah anak kau itu. Lah panik dah maja Pak. Pak anak kau dah. Boleh. Boleh aja lah aku Pak Jorong. Di mana dah gua boleh Pak Jorong. Bini serancak dari Den. Dia kok lah nama dia bang nak gaya dah. Nak dapat kau bantu ada rumah modeku perangai. Jangan sampai nak dapat. Ya dia nak ajar anak Den. Tak lepas. Wajar anak kau dan pulang lain. Ha? Apa? Susurang. Lah. Dah 10 kali yang datang lah suruh menolong-nolong inyo. Amo deko lapeh dia nyo. Pacing kena baju dia nak. Tak mungkin dia jadi Pak Jorong dia dah. Lapeh tangan dan cari perangai nak cuba. Ayam
Ianya sedang masa pertumbuhan lah. Kalau dibilang-bilang mana, aku membalik hampir beko awak nanti ayo sebagai rangai. Yut dengar dah dapat deh. Jak dalam niat lah sampailah keluar tatik takang pusik dan linyo ha. Baca role pak, ni orang nak lepola, tangalah suara ha. Kau ambil pilihan. Ni tarang bulan lagi. Ni tarang bulan lagi. Hah? Tarang bulan aja. Hah? Ba. Tuh. Ya jalan nak kau tusuk. Dah panik dah macam apa? Pak nak kau tu ha. Kak, ikut bina. Boleh. Boleh aja lah aku pak jorong di mana dah gua boleh pak jorong bini serancak dari den. Itu perangai nak kau tu ha. Ada kemungkinan kau bagi kau bantu anak rumah mereka kau. Kak, ngalo kalau nak kita dalam seorang ni. Dah ni, semua dah mulai seorang ya. Ayah dah dia nak anak dan tak apa. Ya jalan kau dan pulang lagi. Dan pulang lagi. Entar itu dah. Dah kau ada gamak lah ni. Tunggu. Lama gamak lah ni. Tengah. Ya, yo. Dia nak nak ada runtal pak. Jalan nak kau dan pulang lagi. Ah. Apa? Susurang.